Aku ada good news untuk pemancing di Sabah dan Sarawak. Yamato Samurai V3 sekarang dah ada dekat sana guys. Korang yang duduk dekat Sabah, korang boleh dapatkan di Kingfisher Tackle KK. Tu yang dekat Sabah. Yang dekat Sarawak, korang boleh dapatkan di Hook and Tackle. Dua-dua kedai yang aku letak ni guys, Kingfisher Tackle dan Hook and Tackle ni, dua-dua kedai ni korang boleh dapatkan. Yang mana duduk Sabah, Kingfisher Tackle KK. Yang mana duduk Sarawak, Hook and Tackle. Dua kedai ni korang boleh dapatkan Yamato Samurai V3. Semua model kita ada guys. Kita ada 6 kaki lembut, kita ada 7 kaki lembut, 7 kaki keras dan 7 kaki extra keras. Semua model ada. Yang mana selalu tengok video kita orang tu tapi tak kesampaian nak datang kedai di Kelang ni, korang boleh dapatkan di Sabah Sarawak. Dua-dua kedai tu, Kingfisher Tackle dan juga Hook and Tackle Sarawak. Jadi jangan lepaskan peluang, sementara stok dah ada kat sana tu, korang datang je terus beli guys. Ni Yamato Samurai V3. Ini model paling terbaru yang kita ada. Siapa-siapa yang beli ni, korang boleh dapat masuk join contest kita, Yamato TikTok contest. Korang berpeluang menang Daiwa Seaboard 500 JS. Dan rod ni pun ada warranty juga guys. Macam mana nak claim warranty, macam mana nak join contest, korang boleh PM kita orang. Senang sahaja. Yang penting korang kena ada rod Yamato Samurai V3 ataupun Samurai V2. So yang mana yang aku ingatkan lagi sekali, yang mana duduk Sabah dan Sarawak, yang duduk Sabah korang boleh dapatkan rod Yamato Samurai V3 di Kingfisher Tackle KK Sabah. Yang mana duduk Sarawak, korang boleh dapatkan di Hook and Tackle Sarawak. Yamato Samurai V3 dah masuk dekat sana. So macam biasa guys, korang boleh PM diorang. Itu nombor kontak diorang. Korang boleh PM diorang untuk beli. Yang mana nak beli dekat kita, korang boleh PM kita orang. So macam biasa guys, apa-apa korang rojek.